Baik. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, okey, untuk geografi tingkatan 3. Okey, tingkatan 3 ni, okey, iaitu soalan-soalan terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu bahagian A yang mengandungi 20 markah. Okey, dan ada berapa soalan? Ada 20 soalan. Okey, soalan 1 sampai 20. Okey, dan soalan-soalan ini juga telah disusun mengikut bab. Soalan telah disusun mengikut bab. Cuma, okey, kalau kamu perhatikan cikgu, bab satu bukan ke tentang graf, okey, tentang carta pie dan sebagainya. Okey, tentang graf dan carta pie itu dia tidak masukkan dalam bahagian soalan objektif ya. Dia bahagian yang lain. Yang ini, tumbuh-tumbuhan semula jadi ini, okey, dia bermula daripada bab 3. Dia bermula daripada bab 3. Okey, so bab 3, okey, iklim, okey, kemudian jenis pokok yang berakar, okey, kemudian tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, okey, bab 4 dan diteruskan dengan okey, kegiatan manusia, bab 5. Okey. Dan diteruskan lagi dengan okey, iaitu sumber-sumber mineral, okey, sumber mineral, kemudian juga kegiatan ekonomi, industri automotif dan sebagainya. Kemudian tumbuhan semula jadi dunia. Okey, kalau kita lihat, okey. Dan juga kita juga lihat, okey, iaitu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kemudian juga kita baik kaitan dengan kerjasama ekonomi dunia, kerjasama Malaysia. Dan juga jika kita lihat, inilah dia, okey, iaitu bahan-bahan mentah, kegunaan bahan mentah, sumber hutan, okey, dan juga okey, bagaimana okey, menguruskan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kemudian amalan 3R kitar semula. So 18, 19, okey, dan juga 20 adalah berkaitan dengan kitar semula. Maknanya soalan 20 tu memang bab-bab last lah. Okey, 19, 20 memang antara bab 10 ataupun bab 11 macam tu kan. So, dia adalah bab yang terakhir. So, dia telah susun ikut bab. Okey, baik. Kemudian, kalau kita lihat soalan bahagian B. Kan? Ke bab satu atau bab 2. Okey, cikgu kalau bahagian B selalunya akan masuk ke bab satu atau bab 2. Selalu juga. Contohnya kalau kita tengok yang ini kalau kita tengok yang ini, okey, iaitu jika kita perhatikan, okey, iaitu jumlah ekspor di sini. Nampak tak? Perasan tak? Iaitu diminta untuk buat lukiskan graf garisan mudah. Okey, untuk menunjukkan jumlah ekspor barangan elektronik tu. Jadi maknanya kita tahu graf-graf ni sebenarnya adalah berkaitan dengan bab satu kan? Okey, bab satu graf. Bab 2 carta pie kan? Jadi maknanya bab satu dengan bab 2, okey, dia akan masuk di bahagian B. So, bila kamu dikehendaki untuk buat graf garisan, gunakan skala menegak 1 sentimeter mewakili 5 juta. Okay. So, it's okay, Arisa. Okay. Dan pastikan, okay, kalau untuk graf garisan, make sure kamu terus buat, terus buat, okay, graf macam tu dan kemudian kamu buat begini. Okey, perlu untuk buat garisan ataupun kita kata paksi menegak dan paksi melintang. Okey, kemudian kalau dikatakan 1 sentimeter mewakili 5 juta, bermakna kamu kena calculate betul-betul. Kalau daripada sini ke sini adalah okey 1 sentimeter, maka kamu buat ini 5 juta, kemudian 10 juta, kemudian 15 juta, kemudian 20 juta. So, sila calculate betul-betul 1 sentimeter mewakili 5 juta. Contoh macam tu. Dan, okey, mulakan membina graf garisan mudah berdasarkan tahun-tahun ini. Tahun-tahun itu akan diletakkan di bawah. Ya, tahun-tahun itu akan diletakkan di bawah. Okey, iaitu tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 17. So, tulis kat bawah tu. Okey. Dan graf garisan kita tahu adalah graf garisan dia mesti dia berbentuk macam ni kan. Macam ni. Okey, macam tu dia naik. Macam tu. So, itu graf garisan.
Kalau jadual macam mana pula? Jadual, inilah jadual. Inilah dia jadual. Ini jadual. Jadual dia dalam bentuk, dia dalam bentuk okey, jumlah dan juga tahun masa. Ini jadual. So setakat ini kamu tidak akan form 3 tak buat jadual Form 3 tak ada soalan buat jadual. Form 3 hanya soalan buat graf, sama ada graf bar atau graf garisan ataupun satu lagi okey, carta pai. So dia dua tu je. Dia tak ada buat jadual. Dia tak ada buat jadual. So jangan bimbang. Okey, baik. So soalan yang B itu kamu akan refer kepada graf tu. Okey, dan juga okey yang soalan C ni adalah okey iaitu berkaitan dengan okey soalan kebat kepentingan ekspor barangan elektronik dan sebagainya. Baik, untuk bahagian B, kalau kamu perhatikan dia ada tiga soalan. Ini soalan satu. Kemudian dia ada soalan yang kedua. Okey, dan juga soalan seterusnya iaitu soalan yang ketiga. Yang ini. Kalau kamu lihat. Okey, soalan tiga. Baik. So, okey, so soalan tiga. Jadi, total berapa? Total 40 markah. Macam mana dia nak kira 40 markah tu, cikgu? Okey, sebenarnya dia kira 40 markah tu bergantung kepada markah yang diberi di bahagian tepi tu. Contoh soalan nombor satu Soalan nombor satu di sini kalau kamu buat graf 7 markah. So ingat graf jangan skip. Graf ni jangan skip. Memang buat. Sebab apa? Sini ada banyak markah. 7 markah tau. Okay. So jangan skip. 7. Okay. Kemudian soalan yang B. Okay. Ada 4 markah. So sudah jadi 11. Okey, kemudian soalan C, 4 markah lagi. So, campurkan kedua-duanya jadi 15 markah. Soalan satu. Soalan satu. Kemudian soalan nombor 2. Kalau kita lihat, okey, iaitu di sini jenis hutan ni semua. Okey, so ada 1 markah, 2 markah, 2 markah. Situ sudah 5. Okey, kemudian sini ada 4 markah. So, sini 9. 9 markah. Kemudian di sini lapisan hutan 9 campur 6, 6 markah. 9 campur 6 jadi 15 markah. So tadi 15, ini pun 15, sudah 30. Okey. Dan kemudian soalan yang ketiga ini. Kalau kita lihat soalan ketiga ini, dia ada 4 markah. 4, 2, 2. Maknanya sini sudah 8. 4, 2, 2, 8. Kemudian kita tengok ada 2 lagi. So 10 markah. Maknanya tadi 15, 15, 10. So total berapa? 40 markah. So itu cara dia 40 markah. Baik. Kemudian bahagian C. Bahagian C, kamu kena jawab 2 soalan. 2 soalan tu ingat 2 soalan tu mestilah kamu ambil contohnya kamu nak ambil soalan 4 dan soalan 5. Okey, dan bila 4 sila jawab dua-dua iaitu A dengan B. Kemudian 5 A dengan B. Jangan sesekali aku tak dapatlah jawab B ni. Okey, aku nak ambil jawapan lain lah. Ambil soalan 6 ni, okey aku ambil A ni, soalan 7 ni aku ambil A ni. So jadi 4. 4 soalan. Salah. Cikgu, apa jadi kalau kita buat macam tu? Maknanya kalau kamu buat macam ni, dua jawapan ini adalah tidak diterima. Sebab technically kamu sudah jawab 4 soalan. Secara teknikalnya kamu sudah menjawab 4 soalan. Sepatutnya kamu menjawab ini sudah ada 2 soalan. Ini sudah ada 2 soalan. Jadi bila kamu pilih soalan 4 dan 5, jawab 4 dan 5 sahaja. Jangan cuba-cuba nak ambil soalan-soalan lain. Sebab dia tidak diterima. Tidak diterima. Okey. Saya pernah buat cikgu. Jangan. Cikgu tahu kau orang ni banyak akal je kan. Banyak akal. Macam-macam trik kau orang nak buat kan. Nak try. Jangan, jangan, jangan.
Okey, sebab dia memang tidak akan membantu. Okey, sebab technically ianya adalah salah. Technically ianya adalah salah. Okey. Baik. So, kita pergi kepada soalan objektif dulu. Okey, untuk soalan objektif. Okey. Okey, soalan objektif. Jika kita lihat soalan objektif ni, okey, untuk menjawab soalan objektif, cikgu rasa kamu semua sudah tahu. Sila gunakan semua teknik-teknik yang telah cikgu ajar, iaitu sama ada teknik tembak ataupun satu lagi teknik first impression. Betul? So, gunakan teknik ini. Okey. Baik, cikgu nak tanya kamu. Kamu dah tahu kan semua teknik first impression, teknik tembak, tahu kan? Tahu ke tak tahu? Yes. Okey, baik, bagus. Okey, baik, bagus Amalia Salahuddin. Okey, tapi cikgu perasan ada pelajar baharu seperti Syazwina. Okey, tahu tak Syazwina? Okey. Tahu okey, baik, good. Hi new student. Arisa ni, okey, Syazuna jangan risau. Arisa ni memang dia nakal sikit. Dia nakal tapi dia baik. Dia baik. Okey. Dia Salahuddin Aiman tu memang dia nakal-nakal tapi baik. Okey, jangan risau. Okey. Okey. Welcome guys. Okey, baik. So, kita lihat di sini. Okey, iaitu jom. Okey, sebelum itu, kamu semua dah buat dah. Dah buat dah latihan bahagian A ni. Dah buat belum? Ah, nak tanya dulu, dah buat ke belum? Review YouTube channel. Tak ada Salahuddin. Tak ada. Bukan YouTube channel. Belum lagi edit. Okey, so ada siapa yang dah buat dah? Belum lagi. Okey. Sebab baru sampai. Okey, baik. Ada yang dah buat ke? Oh, belum lagi. Okey, baik, tak apa. Baru sampai. Baru sampai mana pula korang dua ni? Okey, Iris Afrina bagus kata dah. Okey, Iris Afrina kata dah. Okey, baik. So kalau begitu, jom kita lihat sama-sama, bincangkan sama-sama dan kita nak bincang cepat, maka kita terus berikan bincangkan jawapan. Baik, macam mana nak jawab soalan-soalan geografi? Baik. Seperti biasa, okey, kertas soalan kamu nanti jangan biarkan ia bersih. Okey, pastikan ianya diconteng oleh kamu. Okey, so conteng macam mana? Conteng dengan cara mencari kata kunci soalan. Contoh soalan nombor satu kan. Apakah tumbuh-tumbuhan semula jadi yang hidup subur di kawasan bertanah permafrost? Okey, so ini conteng. Okey. So, kamu tengok A, lumut, buffalo grass, kulam, pair, mahogany. Jawapannya adalah, jawapannya adalah, iaitu Aidil Rafi kata jawapannya adalah A. Yes, betul. Jawapannya A, lumut. Kenapa macam mana cikgu tahu lumut? Okey, cikgu pernah ajar kan? Apa maksud permafrost? Permafrost maknanya bermaksud permanent. Permanent frost. Maknanya iaitu sejuk yang kekal, permanent. Maknanya bila kita sebut, permanent frost, maknanya ini adalah tanah yang berada di zon tundra, iaitu kawasan di kutub utara. Bila di kutub utara, sudah tentulah, okay, zon-zon sejuk ni dia banyak lumut. Nampak tak? This is bagaimana untuk kita okay, menggunakan okay, pengetahuan kita untuk menjawab soalan. Okey, satu adalah okey, iaitu A2 adalah okey, iaitu dua. Iklim yang manakah berkaitan dengan maklumat berikut pokok fir dan juga pokok maple? Jawapannya adalah okey, okey, so ramai yang kata C. Okey. Okey, pokok fir dan pokok maple. Okey, jawapannya adalah okey, iaitu jawapannya adalah iklim Laurentia. Yes, betul. Iaitu iklim Laurentia. Okey, pokok fir maple memang Laurentia. Mustahil gurun panas, mustahil monsun tropika, mustahil. Kalau kamu ingat
Kalau kamu dah buat macam ni, maknanya kan kamu terus jawab, oh ini iklim Laurentia, maknanya kamu dah tahu. Okey, kamu tandakan. Tapi kalau kamu tak pasti, gunakan teknik tembak. Oh, kalau tembak, okey, buang dua mana yang salah kan? Guru First panas. impression boleh. Ya, first impression boleh. Tapi kalau kamu tak pasti, kalau tak pasti, okey, aku dah tanda dah iklim Laurentia ni first impression. Tapi kalau tak pasti, okey, buang mana yang lain. Oh, tak mungkin monsun tropika ada pokok fir ni. Kan. Jadi kamu buang Siberia sejuk. Macam tu. Jadi untuk memastikan jawapan kamu tu betul. So itu cara dia. Baik, soalan tiga. Okey, jenis pokok yang berakar jangkang. Akar jangkang. Okey, jika kita lihat akar jangkang ni maksudnya mestilah pokok. Okey, jangkang tu apa? Bagus, jangkang tu ialah pokok yang macam ni. Dia ada akar dia begini. Nampak tak? Begitu. Ini akar jangkah. Nampak? Dan biasanya akar jangkang ni banyak terdapat di mana? Iaitu, bukan. Banyak terdapat banyak terdapat di kawasan paya. So akar dia yang macam ni, okay, yang dia terkangkang. Jangkang tu macam terkangkang. Terkangkang tu kan? Itu dipanggil akar jangkang. Akar serabut lain. Akar serabut di dalam tanah. Akar jangkang ni kamu nampak dia kat luar. Jadi baik. So jika kita lihat untuk soalan seperti ini iaitu untuk akar jangkang dan juga okey, apakah jenis pokok yang terdapat di sini iaitu adakah pokok kelat, okey, adakah ianya pokok merbulan, okey, ataupun juga adakah ia okey, iaitu akar serabut ke? Okey, jawapannya adalah B iaitu meranti. Apa pula? Okey, pokok kelat dan juga meranti paya. Okey. Iaitu pokok kelat dan meranti paya sebab dia terdapat di kawasan paya. Okey. So itu okey untuk okey jawapan bagi soalan okey nombor 3. Okey, nombor 4. Kita lihat kesan positif kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Pokok pokok apa cikgu? Pokok paya juga. Pokok bakau. Okey. Kita lihat kesan positif kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Apa kesan positif dia? Baik, cuba cari mana yang positif. A, B, C, D. D. Jawapannya adalah D. Ini yang positif, mewujudkan kawasan hutan simpan kekal. So, jawapannya adalah D. Itu cara dia. Baik, so ini first impression. Ya. Kemudian kita lihat soalan nombor 5. Okey, iaitu menunjukkan kegiatan manusia. Ini gambar apa ni cikgu? Kita tengok betul-betul kan. Okey. Ini kesan kegiatan tersebut kepada hidupan liar. Ini penerokaan tanah ni. Okey. Okey, so jika kita lihat soalan dia. Tengok betul-betul apakah kesan kegiatan manusia tersebut kepada hidupan liar. Okey, kamu baca balik. Perubahan lanskap asal hidupan liar mati dilanggar oleh kenderaan, tanah menjadi tandus dan mengganggu ketenteraman hidupan liar. Okey, apa jawapan dia guys? Okey, baik. Okey, ini pengkuarian. Ya, betul. Ini pengkuarian. Pengkuarian ni maknanya adalah proses memecahkan batu-batu ni. Dengan menggunakan letupan. Cikgu tu kan. Ah, ya memang betul Salahuddin. Itu cara dia. Itu cara dia. Baik. So ini pengkuarian. Kalau kamu tengok, kamu akan kata apa? Cikgu, jawapan ni semua betul cikgu. Kesan-kesan kegiatan manusia ni, jawapan ni semua betul. Memanglah jawapan semua tu memang kesan kegiatan manusia, betul. Tapi kekesannya kepada hidupan liar. Dia spesifik, kesan kepada kehidupan liar.
Kalau untuk hidupan liar, perubahan landscape ke? Memang perubahan landscape, tapi tak ada kena-mengena dengan hidupan liar. Macam tu. Hidupan liar mati dilanggar oleh kenderaan. Ini bukan buat jalan raya. Ini buat pengkuarian. Kemalangan. So bukan. Tanah menjadi tandus. Itu memang betul. Tapi ada kena-mengena tak dengan hidupan liar? Tak ada kena-mengena. Jadi sebab itu jawapan dia D, mengganggu ketenteraman hidupan liar. Mesti cari jawapan yang spesifik. Spesifik. Walaupun kamu kata semua betul cikgu, memang betul. Tapi kepada hidupan liar, itu yang kita kata soalan tu mesti jawapan yang spesifik. Cegah. Ya. Pengkuarian ni dia bunyi bising kan? Dia memang bunyi bising sebab dia gunakan letupan, dia gunakan bom untuk meletupkan tanah. Cikgu, Ya. buat apa dong buat tu, Apa pengkuarian? sebenarnya yang diletupkan ini sebenarnya adalah tanah-tanah batu kapur. So, diletupkan batu kapur tu akan pecah dan dia akan turun ke bawah. So, datang jentolak ni dia ambil, okey, batu kapur tu. Dan batu kapur tu untuk buat apa tahu? Batu kapur itulah diproses untuk buat marble kat rumah kamu. Perfume? Lepas tu, Tak, marble, marble dekat lantai tu. Lantai jubin kan. Marble table, table yang ada marble tu. Kan. Kemudian juga batu kapur tu digunakan untuk buat simen. Itulah dia batu kapur, kegunaan batu kapur. Dan batu kapur ni dalam bahasa saintifiknya dipanggil limestone. Ada tak kalau dalam sains kamu buat okey iaitu air kapur. ya eksperimen air kapur ataupun eksperimen lime okey limestone Ada yang carbon dioxide. dia gunakan yang apa litmus paper. Guna litmus paper tu kan. Lepas tu ada air kapur, Ya. digunakan carbon dioxide. Kapur tu datang daripada mana? Kapur tu datang daripada batu kapur tu lah. Ah, jadi itulah dia. Batu, batu kapur. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini soalan nombor 6. Okey, mengapakah penyelidikan dan pembangunan research and development dijalankan terhadap hidupan liar? Untuk apa ya? Mengenal pasti kelompok hidupan liar, mengekalkan spesies hidupan liar, menguatkuasakan undang-undang, mengatasi aktiviti pemburuan haram. Okey guys, jawapannya senang je ni. Okey, nombor 6 jawapannya adalah kenapa nak buat research? Okey. Iaitu, okey. So, okey, kita tahu kalau kita buang, okey, kita tahu bahawa kita boleh buang C dan juga kita boleh buang D. Okey. So, mana yang lebih tepat? Mengenal pasti kelompok hidupan liar atau nak mengekalkan spesies hidupan liar? Okey. Jadi, sebenarnya jawapan lebih baik adalah apa tujuan research and development ni? Supaya kita nak sebenarnya matlamat dia ni. Iaitu untuk kita nak mengekalkan hidupan liar itu. Jadi sebab kita kena buat research. Apa dia punya makanan, apa penyakit-penyakit dia. Okay. Sebab itu jawapannya adalah B untuk mengekalkan spesies hidupan liar tu. Itu matlamat utama dia. Okey. Baik, so nombor 6 adalah B, nombor 7. Okey. Iaitu empangan yang terletak di negeri Sarawak. Okey, yang mana satu? Senang je ni. Okey, iaitu jawapannya ialah okey, empangan bakun ni betul. Cenderuh ni salah. Cenderuh salah. Cenderuh salah. Cenderuh bukan dekat Sarawak. Okey, cenderuh kat Perak. Okey. Dan juga Tenung Pangi di Sabah. Ya, jawapannya adalah okey 1 dan 4 empangan murum iaitu iaitu di Sarawak. Ingat di Sarawak. Sebab itu penting bila nak jawab soalan, sila bulatkan kata kunci tu. Sila bulatkan kata kunci. Penting sangat. Baik. Kemudian soalan nombor 8. Apakah kegunaan sumber mineral gas asli? Okey, gas asli untuk apa Okey, iaitu senang je. Membuat dawai elektrik, bahan dalam pembinaan, digunakan untuk melebur besi,
atau bahan D. alternatif untuk kenderaan? Jawapannya adalah D. D, bahan alternatif untuk kenderaan. Cikgu, Ya, ya. macam gas asli digunakan untuk kenderaan? Kan Hmm. petroleum. Tak, dia bahan alternatif. Ah, Alternatif tu maknanya pilihan lain. Maknanya dalam gas asli, okey, dia ada dua, iaitu untuk, okey, satu petroleum, okey, untuk mengisi minyak. Satu lagi orang guna gas asli, iaitu yang NGV tu. Kalau kamu ingat lagi ada satu, okey, NGV, hybrid. bukan, neutral gas vehicle, iaitu kenderaan yang menggunakan gas asli. Ada NGV. Okey, tapi dah ramai tak pakai dah. Okay, sebab dia sukar untuk di dijaga sebenarnya. Jadi 8 jawapannya adalah D. Bahan alternatif untuk kenderaan, bahan bakar alternatif. Baik, 9. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan industri automotif di Malaysia. Apakah faktor utama industri automotif? Taraf hidup penduduk, iklim yang panas dan lembap, tenaga buruh yang mahir, permintaan pasaran import. Ya, okey, perkembangan industri automotif kerana taraf hidup penduduk. Taraf hidup penduduk ada kaitannya dengan perkembangan industri automotif. A ke C? C potong C dengan B. Okey, kenapa potong C dengan B? Sebab buruh tak ada kaitan dengan kereta. Kenapa buruh tak ada kaitan dengan kereta Sebab kalau nak buat kereta, mestilah ada tenaga buruh. Oh, Mestilah guna pekerja. buruh tu bekerja. Buruh tu pekerja, la ilah Allah. Okey, baik. Buruh tu adalah pekerja. Okey, dengar sini. Buruh tu adalah semua orang yang bekerja. Sama ada dia CEO ke, okey, board of director ke, they call it buruh. They call it buruh. Okey. Jadi, so, industri otomotif ni ialah, faktor utamanya ialah kerana ada tenaga buruh yang mahir, yang expert. Itu maksud mahir, expert. Sebab itu nombor 9 jawapannya adalah C. Tenaga buruh yang mahir. Okey, expert. Okey, baik. Kalau tak pasti, okey, terus tanya tau. Ni ramai sebenarnya yang mungkin buat-buat tahu kan. Tapi tak tahu. Tak tahu tanya terus. Jangan tunggu-tunggu. Baik. Kawasan Belorik yang manakah dilitupi hutan daun luruh sederhana? Okey, jika kita lihat ada A, B, C dan juga D. Okey, mana jawapan dia guys? Okey, jawapannya adalah okey, iaitu siapa boleh bagi tahu? Hutan daun luruh sederhana kat mana guys? B. Jawapannya adalah di B. Ini B. Kalau A ni hutan tundra. Kalau C ni gurun panas. Kalau D ni pun gurun panas. Tiga. Ya. Yeah. Saya ada soalan. Hmm. Buruh ni macam orang yang hands on lah. Tak, tak, tak. Bekerja. Buruh ni, semua orang yang bekerja dipanggil buruh. Even Ah, cikgu ni pun buruh. ha. Cikgu buruh, doktor buruh, pekerja di tukang sapu sapah itu buruh. Maknanya, buruh ni sebenarnya adalah okey, pekerja. Semua orang yang bekerja dipanggil buruh. Cuma pekerja dibahagi kepada dua, iaitu pekerja yang tidak mahir dan pekerja mahir. Kalau pekerja tidak mahir, biasanya dia ada cert dia ataupun sijil dia hanya ada SPM sahaja. Itu. Dan kemudian dia bekerja biasa-biasa. Okey, itu biasanya adalah okey, buruh tidak mahir, pekerja tidak mahir. Tapi kalau pekerja yang okey, expertise, contohnya doktor, okey, lawyer, accountant dan sebagainya, engineer, itu pekerja mahir. Itu beza dia. Kan. So buruh, everybody dipanggil buruh yang bekerja. Okey. Baik, 11. Understand. Yes. Okay, good. Kegiatan ekonomi yang manakah berkaitan dengan perkembangan bandar berikut? Cyberjaya, Putrajaya. Iaitu mana? Perindustrian, perkhidmatan, perlombongan dan pembinaan. Jawapannya yes. Jawapannya adalah
perkhidmatan, iaitu servis. Cyberjaya dengan education, iaitu pendidikan. Kan? Pendidikan. Manakala Putrajaya pula, iaitu pusat pentadbiran. So, kedua-dua ini adalah servis. Ya, kedua-dua ini adalah servis perkhidmatan. Ya, Cikgu, ya. pentak pentaksiran tu apa? Pentaksiran tu sebenarnya adalah pengiraan. Okey, iaitu kita kata sebagai pengiraan jangkaan, pentaksiran cukai dan sebagainya. Pentaksiran tu pengiraan sebenarnya. Okey. Baik, so 11 adalah B. Okey, dan juga soalan 12. Kepentingan biji pokok pine dalam rawatan alternatif. Pokok pine merawat luka, asma, kencing manis, mengurangkan tahap kolesterol. Okey, seingat cikgu, siapa yang dah jawab soalan ni? Okey, sebab seingat cikgu jawapannya adalah okey, iaitu Saya dah D. cuba D. D iaitu mengurangkan tahap kolesterol. Okey. So 12 ni kalau ikutkan jawapannya adalah D. Okey, mengurangkan tahap tahap kolesterol. Apa itu kolesterol? Iaitu kolesterol dalam badan lah yang Eh, boleh menyebabkan penyakit kencing manis dan juga darah tinggi. Cikgu, Ya. saya rasa prickly bear untuk tahap kolesterol. Okey, Tak- cuba cek. Nanti Aiman boleh cek. Okey, tak apa. Nanti kita akan ni boleh boleh buat correction. Don't worry. Merawat luka, cikgu. Maaf, cikgu. Okey. Nah, so kamu dah cek dah? Dah merawat luka. Okey, baik, bagus. Itu sebenarnya cikgu suruh kamu buat dulu. Supaya kamu dapat memastikan. Okey, so sebagai contoh, kepentingan biji pokok pine dalam rawatan alternatif adalah untuk merawat luka. Tapi merawat luka di mana? Okey, luka di luar, luka di kulit. Kalau luka dalam hati memang tak boleh. Hanya Arisa saja yang boleh merawatnya. Macam mana, Arisa? Okey, baik, susnya. Okey, baik. Gurau, gurau, gurau. Okey. Gurau je. Okey, cikgu. Okey. Okey. Baik, cikgu. Okey, baik. Soalan 13. Okey. Berapakah negara dunia yang menjadi anggota Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO? Okey, 100 buah negara, 28 buah negara, 164 buah negara ataupun 180 buah negara. Okey, yang mana satu jawapannya? Cikgu tak rasa 28. 28 ni sikit sangat. Okey. So, 100 pun sikit lagi. Sebab bilangan negara-negara di dunia ni adalah lebih daripada itu. So, jawapan dia adalah 164 buah negara. Yes. Tapi tak adalah sampai 180. Dia kalau 180 buah negara tu, dia termasuk negara yang tidak diiktiraf. Iaitu seperti negara Israel tu. Kan? Nggak sembut. Masuk tak, cikgu? Itulah masuk juga tu. Kan, baik. Cikgu, Ya. saya soalan tu susah sebab kan kita tak belajar bab 9. Itulah pasal. Okey, tak apa. Okey, 14. Sumber tenaga yang manakah menjadi bahan import? Okey, yang menjadi bahan import negara-negara berikut dari Amerika Syarikat. Okey, Kanada, Mexico. Okey, so apa yang Kanada dan Mexico supply? Okey, bukan. Bahan import negara-negara berikut dari Amerika Syarikat. Nasib baik kita baca balik. Kalau dari Amerika Syarikat, okey, apa yang diorang import? Kanada dengan Mexico ambil dari Amerika. Apa yang bahan yang Amerika Syarikat keluarkan? Coal. Iaitu coil ke? Coal. Arang, apa? Arang batu. Arang batu bukan ke arang batu itu daripada Rusia. Arang batu Rusia, Rusia tau. Amerika Syarikat dia banyak ambil dia supply gas asli. Jawapannya D. Okay. Kalau tak percaya, cuba tengok dalam nota yang terbaru cikgu bagi. Okey, nota terbaru yang cikgu bagi. Ya, nota yang ini. Korang dapat tak nota ni? Lawa design. Tu. Lawa design. Ah, lagi-lagi sejarah.
Lagi-lagi sejarah eh. Ni pun ramai yang cakap, ramai yang komen, wow cantiknya. Okay. Dia nanti cikgu, tapi nak lebih lawak, tambah muka saya. Okey, AI menyala. AI menyala. Banyaklah korang AI menyala. Kau ingat senang ke nak buat ni? Susah weh. Susah nak buat. Okay, so inilah dia. Design, dua design. Okay, AI, kedua-dua AI. Masalahnya dua-dua muka cikgu. Okay, tak apalah. Kan? Okay, minta kredit sikit lah. Hmm. Tukarkan gajah tu muka saya. Tak maulah risau. Takkanlah kau rupa gajah. Kan melampau sungguh. Kan? Baik. Hmm. Di buku tu. Okey. Baik. Soalan 14 adalah di 15. Okey. Rotan dan cucuk kelong. Okey. So yang ini. Okey. Apa jawapan dia? Pasangan manakah yang betul? Iaitu. Jawapannya adalah iaitu daun mengkuang untuk tikar. Okey. Betul. 15 B. Good. Okey, 16. Okey, yang benar tentang sumber hutan. Sumber hutan adalah sumber yang okey. Terhad hampir pupus, ini salah. Kita tak ada kategori tu. Sama ada boleh baharu atau tak boleh baharu. Jawapannya adalah A ya. Sumber yang boleh baharu, betul. Okey. Dan juga soalan yang ke-17. Agensi badan bukan kerajaan dalam pengurusan hutan melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi yang kaya secara berkesan. Tapi kena jaga. Okey. Agensi Badan Bukan Kerajaan X. Apakah dia? WWF, Sahabat Alam Malaysia, Malaysia Nature Society, Global Environment Center. Baik. So, jika kita lihat, ini lebih kepada okey, bukan WWF. Okey. Dan juga rasanya lebih kepada C, Malaysia Nature Society. Ada ke C? Ada ke C? Ada kan? Ada. Cup. Okey. So, yes, C, Malaysian Nature Society. Bagus. Baik. Good. Amalan 3R yang berkaitan dengan tindakan mengurangkan penggunaan barangan secara berulang kali. Penggunaan barangan secara berulang kali. Maknanya, tindakan mengurangkan penggunaan barangan secara berulang kali. Jawapannya adalah sebab dia keywords dia mengurangkan. Jadi sebab itu reduce. Kurangkan. Ya, kurangkan. Baik, aktiviti kitar semula yang dijalankan di Taiwan. Kalau di Taiwan ni, okey, cikgu tahu bahawa rasanya ini adalah program 4 dalam satu, is it? Okey, 4 in 1. Okey, di Taiwan. Kalau kamu tengok dalam nota tu, okey, rasanya program 4 dalam satu. Kalau cukai sisa itu adalah Jerman. Am I right? Kadang-kadang dah mix up dah dia punya facts tu. Okey. Ataupun jawapannya adalah okey, apa jawapannya Aiman? Okey, yang dijalankan di Taiwan. 4 dalam 1. 4 dalam satu. Okey, ya, program 4 dalam satu. Four in Macam, one. Hmm? macam pening sebab yang belum belajar masuk. Kita belum Okey. belajar. Okey. Dan 20. Negara manakah yang berkaitan dengan amalan kitar semula yang berikut? Waste 21 and yes. Kalau nama yang panjang ni, Evals Beken Gorelson. Ini confirm lah Jerman. Okay. Confirm confirm lah Jerman. Evals Beken Gorelson. Kan. Tak bukan Jerman. Kan. Dan dia kalau nak baca, dia sekali sebut je. Evals Beken Gorelson. Dia tak boleh ulang-ulang. Kalau lu ulang kali kedua, tak apa-apa jadinya. Kan saya bulan jadi. Okay. Aiman Adityan Arivanaden. Kita tak tahu. Kan. So dia jadi nama lain. Contoh. Wow. Contoh Adik sekolah. Ish. Okey, baik. Cikgu ni. Hidup gila tapi dia bukan Jerman. Ya, okey. Baik. So, okey, ya, okey. So, kita lihat di sini. Okey, ini, okey, tadi kita dah bincang garisan. Okey. Dan juga, okey, soalan berkaitan profil hutan ni pun kerap keluar.
Profil hutan ni kerap keluar kanopi, lapisan tengah, lapisan pokok renek. So ini pun kerap keluar juga. Okey. Jadi sila buat latihan dan apakah cara? Sebab tadi ada pelajar tanya, baik cikgu, apakah cara-cara untuk study pada last minute ini? Untuk study last minute ni memang tak ada cara lain, iaitu sila buat latihan. Latihan banyak-banyak. Ya, kalau basic lemah kena kuatkan lah kan. Basic lemah memang kena kuatkan. Tapi kalau untuk basic yang lemah itu, maknanya kamu kena buat apa? Kena buat latihan juga. Tapi latihan dengan cara apa? Macam cikgu cakap, okey, latihan, latihan dan ada skema jawapan. Okey, tapi ini untuk soalan yang struktur dan esei bahagian B bahagian C tu, ini boleh cara ni boleh buat. Iaitu ada soalan, ada skema jawapan. So, sambil buat, sambil tengok skema jawapan. Kena buat. Dia jangan tengok. Kalau tengok macam ni tak jadi. Dia kena buat. Dengan cara itu, kamu akan dapat dua. Iaitu kamu akan dapat ingat dan dapat tahu. Ya, itu cara dia. Tapi itulah. Kamu kena rajin buat latihan. Dan, so jika kita lihat, ya, pukul 20. Okey, baik. Untuk soalan bahagian C, macam mana jawab soalan bahagian C? Untuk jawab soalan bahagian C, sila tengok, peruntukan markah. Baik, contohnya kalau 6 markah, means kamu kena buat 6 ayat. Jangan kurang. Jangan kurang daripada 6 ayat. Kalau 4 markah, mestilah 4 ayat. Jangan kurang. So, itu cara dia. Dan berikan, berikan mengikut kehendak soalan. Contoh, soalan 4A. Bagaimanakah hidupan liar memberi kepentingan dalam ekopelancongan? Maknanya, bagaimana hidupan liar penting untuk ekopelancongan. Ya, untuk pelancongan menikmati keindahan alam. So, hidupan liar ni akan menjadi apa? Menjadi tarikan pelancong, kan? Yang pertama jadi tarikan pelancong. Ah, Untuk circus dah. Tarikan pelancong. Untuk datang dan melihat. Satu tarikan pelancong. Kemudian juga untuk tujuan pendidikan. Untuk mengkaji, membuat analisa pendidikan. Dan iaitu penyelidikan. So penting. Diorang datang tu untuk buat untuk tarikan pelancong, pendidikan dan juga untuk penyelidikan. Cikgu. Ya. Ikut pelancong pun boleh guna pendidikan dan penyelidikan eh. Sebab diorang datang ke sini untuk pelancongan. Diorang datang sini untuk melancong dan mereka terus datang terus buat kajian. Maknanya di situ ikut pelancongan tu memang ada dua. Termasuk juga dalam tu pendidikan dan juga untuk penyelidikan terhadap hidupan liar tu. So sambil mereka melancong, sambil itu mereka mengkaji. Buat pendidikan, penyelidikan. Okay. Dan di sini kita katakan untuk memberi pendedahan. Pendedahan kepada pelancong-pelancong tentang hidupan liar itu. So, kamu buat poin-poin. Kalau cikgu yang jadi kamu, kalau cikgu jadi kamu, cikgu akan nak jawab soalan tu nanti, cikgu akan tulis dulu, conteng dulu dekat bahagian atas. Okey, soalan tu okey, tarikan pelancong apa semua. Kemudian, bila dah ada 2-3 poin kan, cikgu akan terus mula menjawab. Bina ayat jawapan. Jangan tunggu-tunggu. Itu strategi dia. Supaya apa tahu? Supaya, kenapa nak conteng kat luar tu dulu cikgu? Sebab, supaya kita ingat. Sebab kita ni selalu lupa. Oh, aku tahu. Mula-mula, okey yang ini, kemudian yang ini. Okey lah, boleh buat. Kamu buat yang pertama. Elok buat yang pertama kan. Kemudian siap huraian kan. Kemudian yang kedua. Eh, yang kedua tadi apa Alamak. Alamak, yang kedua tadi apa itu yang selalu kamu alami. Yang kedua apa Alamak. Itu jam lah kamu stres. Apa tadi
Aduh, apa tadi? Itu kamu. Sebab itu, relate sangat cikgu. Iya. Sebab itu, cara yang paling mudah untuk mengelakkan daripada perkara tersebut ialah dengan kamu tulis siap-siap. Dia punya rangka jawapan tu. Tak payah detail-detail. Simple-simple je. Okey, tarikan pelancong, berikan penyelidikan. Tulis kat situ. Kalau ada tiga, okey, tulis tiga lagi. Okey, dah. Cukup. Simple-simple je. Okay, keyword-keyword simple je. Jadi bila kamu start untuk buat ayat jawapan, okey, kamu ambil tarikan pelancong dulu. Oh, tarikan pelancong buat. Okey, yang kedua apa ni? Oh, pendidikan. Oh, okey, yang dua pendidikan lah. Okey, pendidikan ialah nak buat apa? Jadi ini memudahkan kamu untuk kamu tengok. Kita tak perlu nak fikir banyak-banyak. Dah rangka tu. Kan. Ya, betul, betul. So itu cara dia. Dengan cara itu, kamu akan, okey. Okey, next apa lagi? Oh, next ini. Okey, ini pula. Oh, okey, ini pula. Okey, fakta ini pula. Oh, okey. Flow je. Okey. Boleh, Aidil. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada masalah. Nak bagi semua isi pun boleh. Tak ada Cikgu, masalah. Ya. boleh ke kalau kita kalau nak latihan untuk wasah, kita tak Mhm. boleh tengok buku kan, kita buat dulu kan? Hmm, itu sebaik-baiknya lah. Oh, Sebaik-baiknya. Tetapi, jika kamu tahu kamu ni memang lemah di bahagian B dan bahagian C. Jika kamu tahu kamu lemah. Kalau yang mana kamu tahu, nak jawab sendiri, jawablah. Jawab sendiri, jawablah. Tapi kalau kamu memang tak ingat, waktu itulah kamu tahu kan, bila kamu nak jawab soalan, oh ini aku ingat ni. Kamu ingat? Okey. Tapi soalan lain, ini aku tak ingat lah. Okey, tak ingat lah. Macam mana cuba-cuba fikir pun, oh tak ingat juga. Okey lah. Waktu itu baru kamu tengok skema jawapan. Oh, yang ini. Dan buat. Kemudian buat soalan lain kan. Oh, ini aku tahu. Okey, buat. Yang tahu kamu buat sendiri. Yang tak tahu baru tak ingat lah yang ini. Tengok. Oh, ni skema jawapan dia macam ni. Itu cara dia. Itu cara dia. So, buat. Untuk sejarah ke, untuk geografi ke, buat cara tu. InsyaAllah. Okey, kalau kamu amalkan, memang betul-betul boleh dapat A. Serius boleh dapat A. Kan. So, cikgu percaya bahawa semua pelajar kat sini, Aiman ke, Syazwina ke, Aidil Rafiq ke, Iman, Arisa ke, semua boleh dapat A ni. Sebab geografi ini adalah antara subjek yang senang untuk skor. Ya, senang untuk skor sebenarnya. Cuma kena banyakkan latihan. Okey, baik. Pejam celik. Dah 9:57. Kita tinggal 3 minit lagi. Wow, cikgu, lajunya ya. nak tanya, Hmm. ah dia sempat kena asali seminggu sebelum wasah sebenarnya. Sebenarnya kan, tidak ada istilah lambat. Okey, tak ada. Memang sempat je. Yang penting teknik belajar. Macam tadi cikgu bagi tahu, iaitu buat latihan dan juga tengok skema jawapan. Itu sebenarnya teknik belajar. So kalau kena teknik belajar yang betul, memang memang senang nak dapat. Kalau kamu baca buku teks, ingat teknik yang paling salah untuk belajar ketika last minute ialah baca buku teks. Itu memang salah. Okey, itu memang salah. Teknik itu tak betul. Nak baca, baca nota ringkas. Ah, Rajin now nak baca buku teks. Okey lagi Arisan, rajin now nak baca buku teks. Ni ada pelajar nak pergi, nak masuk exam ni, duduk kat luar, tunggu kat dewan, masih lagi buka buku teks. Kamu rasa? Kan? Kalau duduk luar dewan, nak jawab soalan kejap lagi, masih lagi buka buku teks, nampak now lah kan memang, ini jenis, memang gagal lah nanti. Ah, Cikgu, buku teks ni, kalau kita baca macam buku no, macam buku cerita yang tak boleh masuk kan? Dia boleh, tapi bukan untuk waktu dia nak dekat exam, tak. Kalau kamu nak baca macam buku cerita, macam buku novel, baca daripada awal tahun. Kamu boleh baca-baca sambil relax-relax kan, baca buku teks sejarah. Itu boleh sejak daripada awal tahun. Tapi nak dekat exam, besok nak exam, masih lagi relax-relax baca buku teks. Itu tak betul. Memang tak Buat sempat.
active recall lah. Kena recall fakta. Kan. So, kena buat macam-macam. Tak sempat betul. Okey, tak apa. Jika ada sebarang permasalahan, kamu buat dulu latihan-latihan Yuasa tu. Buat je dulu. InsyaAllah dalam kelas kita yang seterusnya, iaitu kelas kita pada iaitu pada hari Selasa nanti, kita akan teruskan dengan, perbincangan soalan-soalan lagi. Okey. So, kita akan jumpa lagi pada hari Selasa untuk perbincangan soalan-soalan geografi untuk preparation kamu. Okay, guys? Okay. So, that's all for today. Kita akan jumpa lagi pada esok dan juga hari Selasa nanti. Take care, guys. Good night, semua.